Okey, kita semua mungkin kenal dengan mercu tanda moden ni, kan? Tapi pernah tak terfikir, di sebaliknya, tersimpan sebuah kisah yang cukup dramatik dan dah lama orang lupakan. Jom kita bongkar sama-sama. Kalau anda pernah jalan-jalan ke Melaka, mesti kenal sangat dengan Pulau Melaka ni. Lagi-lagi dengan Masjid Selat Melaka yang memang ikonik lah kan. Nampak moden, tenang je dan jadi tumpuan ramai. Tapi, macam mana kalau saya cakap, di sebalik semua keindahan yang kita nampak hari ini, ada satu rahsia besar. Nama lama pulau ni sebenarnya, dia menceritakan satu kisah yang jauh berbeza. Kisah pasal harta karun, strategi perang dan juga konflik. Inilah dia kuncinya. Dulu, zaman Portugis, tempat ni dipanggil Ilha das Naus. Tahu tak apa maksudnya? Maksudnya Pulau Kapal. Dan nama ni, dia bukan sekadar nama tau. Ia betul-betul menggambarkan fungsi utama pulau ni dulu. Okey, Pulau Kapal. Jadi kapal apa sebenarnya? Bukan sebarang kapal. Okey, kita bercakap tentang Naus de Trato. Ini adalah kapal-kapal dagang gergasi yang jadi macam tulang belakang untuk perdagangan Portugis, membawa barang-barang mewah dari pelabuhan-pelabuhan paling kaya kat timur. Cuba bayangkan apa yang ada dalam kapal-kapal tu. Bukan calang-calang barang. Kita ada emas dalam bentuk jongkong, dalam bentuk serbuk. Ada ukiran kayu yang disalut emas, sutera yang paling halus, porselin dari China yang memang sangat bernilai. Setiap kali kapal ni berlayar, muatannya memang luar biasa hebat. Nak bagi gambaran betapa kayanya semua ni? Nah, pada tahun 1602, ada satu je nau de Trato kena tawan dengan armada Inggeris Belanda. Tahu tak berapa kerugiannya? 300,000 cruzados. Jumlah ni, pada zaman tu memang gila besar. Ini menunjukkan betapa lumayannya laluan dagang ni. Tapi kan, Ilha das Naus ni bukan sekadar tempat simpan harta. Tak. Lokasi dia tu sendiri, kedudukan dia, bagi dia satu lagi peranan yang sangat-sangat penting. Peranan sebagai aset ketenteraan. Jom kita tengok macam mana benda ni boleh jadi. Dan dari sini, ceritanya mula berubah. Mula-mula, tahun 1602, bila kapal tadi ditawan, ia tunjukkan kelemahan dari segi ekonomi. Lepas tu, tak lama, 4 tahun je kemudian, tahun 1606, Belanda pula guna pulau yang sama untuk serang kubu utama Melaka. Masa inilah orang Portugis sedar, kita kena buat sesuatu dan kena buat cepat. Jadi, apa tindak balas Portugis? Diorang rancang nak bina sebuah kubu. Tapi, macam yang kita akan tengok sekejap lagi, kubu ni ada takdirnya yang tersendiri. Akhirnya, ia jadi macam sebuah kubu hantu dalam sejarah. Rancangan dia sebenarnya simple je. Diorang nak bina satu kubu kecil atas bukit untuk lindungi kapal-kapal yang berlabuh kat situ. Tapi, yang ironinya, benda yang paling Portugis takutkan ialah kubu yang belum siap ni nanti akan dirampas musuh, lepas tu musuh guna untuk lawan diorang balik. Sebab risiko tu terlalu besar, last-last, projek tu terbengkalai, macam tu je. Jadi, nampak tak perubahannya? Memang ketara sangat. Dari sebuah pulau kecil bentuk macam ladam kuda yang jadi pusat dagang dan pertahanan, sekarang ia dah jadi sebuah pulau buatan yang besar yang kita semua kenal sebagai destinasi pelancongan. Apa yang kita boleh belajar dari semua ni? Ia macam satu peringatan kan? Yang landscape moden yang kita nampak hari ini, selalunya ia dibina di atas lapisan-lapisan sejarah yang kaya, yang penuh dengan drama. Kisah Ilha das Naus ni memang bukti paling jelas. Jadi lain kali kalau anda pergi mana-mana tempat yang nampak macam biasa je, cuba berhenti sekejap dan fikir, agaknya cerita apa yang tersembunyi betul-betul bawah tapak kaki kita ni? Terima kasih sebab sudi dengar kupasan kali ni.